Okay, untuk memilih sesuatu bisnes, kita perlu melihat, mengkaji 3 perkara. Kak Kamal nak kongsikan apa perkara itu. Okay. Yang pertama, kita kena tengok tentang latar belakang syarikat itu. Adakah syarikat itu sebuah syarikat yang kukuh? Berapa lama dia telah beroperasi? Adakah dia mempunyai aset yang banyak? Kita tak maulah kan kita terlibat dengan bisnes yang baru nak bertapak. Belum ada lagi jaminan. Kita berniaga kan kita nak buat lama kan. Okey, itu perkara yang pertama. Kita siasat latar belakang syarikat itu. Okey, perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah produk. Kita nak pasarkan produk yang berkualiti, yang kita boleh dapat secara berterusan. Jadi kita kena tengok adakah syarikat itu menghasilkan produknya sendiri. Ada kilang sendiri ke? Ada ladang sendiri ke? Kita tak maulah kan. Kita tengah syok-syok berniaga, tiba-tiba terbantut. Kerana kita keputusan produk. Kenapa produk tak dapat dihasilkan? Kerana syarikat tidak dapat hasil, tak dapat bahan mentah untuk menghasilkan produk. Okay? Jadi kita lebih yakin dengan syarikat yang ada produk sendiri. Produk yang berkualiti. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan dia menghasilkan produk yang terbaik dengan kajiannya, dengan R&D-nya, research and development tu kan. Okay. Yang ketiga adalah pelan pemasarannya. Berapa peratus dia akan beri kepada kita sebagai ahli ataupun ejen. Tentulah kita berniaga, kita nak untung yang banyak kan. Adakah dia mengamalkan sistem orang tengah, pairing, ataupun kita sebagai ejen kan, kita buat kerja, patutnya kita yang dapat peratusan keuntungan yang banyak. Jadi kita kena siasat tu. Pelan pemasarannya macam mana. Okey, jadi kesimpulannya ingat ya Kak Kamal nak pesan 3 perkara yang perlu kita kaji. Pertama, latar belakang syarikat. Kedua, produk. Dan ketiga, pelan pemasarannya.